Simpanan pendidikan anak dalam emas. Siapa yang bercita-cita untuk membuat tabungan simpanan pendidikan untuk anak-anak, anda boleh letakkan target simpan 5 dinar sebanyak 10 keping. Dengan 1 keping 5 dinar, anda boleh jadikan sebagai dana untuk kegunaan 1 semester pengajian, bermakna 10 keping cukup untuk 5 tahun pengajian. 5 dinar ini beratnya 21.25 gram emas berketulinan 999.9. Harga hari ini sekitar RM14,000. Sebagai permulaan, anda boleh daftarkan akaun anak-anak anda bersama Public Gold tanpa sebarang cad. Kemudian, anda boleh menabung di akaun emas Gap atau Gold Accumulation Program mengikut bajet anda serendah RM100 atau RM50 apabila anda membuat simpanan secara auto-debit. Simpanan ini adalah dalam bentuk gram emas. Apabila cukup 21.25 gram emas dalam akaun Gap, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas ini secara fizik untuk anda simpan sendiri. Tiba masa bila anak anda ditawarkan di tempat pengajian seperti di universiti, anda boleh jual 5 dinar ini di mana-mana cawangan Public Gold untuk dapatkan harga terbaik. Simpanan ini menjamin masa depan anak anda supaya mereka tidak terikat dengan pinjaman PTPTN. Sebaik saja mereka masuk ke alam pekerjaan. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.